Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat roti puri tanpa yeast menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula masukkan tepung gandum. Kemudian masukkan sedikit garam, masukkan gula, masukkan minyak masak, masukkan margarin, masukkan air, tutup dan pilih dough mold. Kemudian uli dough selama 3 minit. Dah siap. Mudah kan? Anda boleh terbalikkan mixing bowl dan keluarkan dough. Cara ini lebih mudah. Kemudian bulatkan dough. Tutup dan rehatkan dough selama 15 minit. Potong dan bahagikan dough kepada saiz yang lebih kecil. Kemudian bulatkan dan lepaskan dough menggunakan roller. Pastikan tidak terlalu tebal atau nipis sangat. Panaskan minyak dan goreng dough sehingga masak. Sendukkan minyak sehingga dough menggelembung seperti ini. Ulang step yang sama sehingga siap. Elok je kan? Anda juga boleh hidangkan dengan kuah kari atau sambal sardin. Sedia untuk dihidangkan. Hidangan ini sesuai untuk sarapan pagi atau minum petang. Selamat mencuba. Bye.